Dengan hanya menabung RM20 sebulan, kini dapat jejakkan kaki ke Tanah Suci. Kagum saya melihat kegigihan seorang suri rumah yang menabung walaupun dengan jumlah yang sedikit, RM20 sebulan, dengan matlamat untuk menunaikan haji. Benarlah kata orang yang bijak pandai, Allah tak pilih siapa yang mampu, tapi Allah mampukan siapa yang dipilih. Tapi walau bagaimanapun, perlulah ada usaha dari diri kita sendiri. Buat tabungan seawal mungkin. Dan sebenarnya, kita boleh buat tabungan simpanan dana haji dalam bentuk simpanan emas. Setiap orang target saja untuk ada simpanan emas sebanyak 100 gram khas untuk dana haji. Nilai 100 gram ni bukan sahaja cukup untuk dijadikan sebagai dana haji dan juga kos yang lain-lain bagi tahun ini. Malah juga cukup untuk tampung kos dana haji dan juga kos yang lain-lain 20 tahun akan datang. Dengan kata lain, kita tak perlu risau sekiranya kita simpan emas untuk dana haji kerana emas ni kali inflasi dan nilainya pasti akan meningkat. Bagi tuan-puan yang nak bermula simpan emas untuk dana haji akan datang, saya ialah dealer aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Boleh klik link bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya mulakan simpanan emas di Public Gold.